Maka semua pelajar sekolah bawah Kementerian Pendidikan dan mahasiswa di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi di seluruh negara akan tetap menerima RM100 satu orang. Kalau nak jadikan negara ini negara bertamadun, ilmunya, luas bidang pengetahuannya, mesti berikan galakkan membaca. Jadi dalam soal program voucher buku madani ini, saya tak ada pilihan. Saya beritahu Kementerian Keuangan, sukar perit soal buku dan pendidikan harus tetap diberikan keutamaan. Maka semua pelajar sekolah bawah Kementerian Pendidikan dan mahasiswa di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi di seluruh negara akan tetap menerima RM100 satu orang. Saya tekankan keupayaan kita hanya sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan IPT, universiti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi.